Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hadirin sekalian, Ramadan ialah bulan yang melahirkan manusia luar biasa. Dalam sejarah Islam, banyak peristiwa besar berlaku pada bulan Ramadan. Hari kita renungi dua kisah. Kisah membawa ibrah. Kisah pertama, hadis riwayat Ibnu Abbas menyatakan maksudnya Rasulullah SAW menjadi manusia paling pemurah dan baginda menjadi lebih pemurah daripada angin yang bertiup kencang pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Setiap kali baginda bertemu dengan malaikat Jibril pada malam Ramadan untuk mentadabbur Al-Quran, kemurahan hati baginda semakin bertambah. Baginda memberi tanpa termiskin, membantu tanpa berkira. Kisah kedua, pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah berlaku peristiwa yang besar, iaitu pembukaan kota Makkah. Sahabat yang bersama Rasulullah SAW pada ketika itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang akhirnya menerima Islam, dan bersama baginda pula ialah tentera Islam yang dahulunya pernah disiksa dan dihalau keluar dari kota itu. Bayangkan, mereka kembali ke tempat yang pernah menyakiti mereka. Tetapi apa yang berlaku? Tiada dendam, tiada balas kejahatan dengan kekerasan. Rasulullah SAW dan para sahabat memilih untuk memaafkan. Rakan-rakan sekalian, daripada dua kisah ini jelas menunjukkan bahawa Ramadan telah melahirkan Nabi yang paling pemurah dan sahabat yang disiksa tetapi tetap memaafkan. Persoalannya, Ramadan kali ini kita mahu jadi siapa? Pelajar yang hanya biasa-biasa atau pelajar yang luar biasa yang keluar dari Ramadan ini dengan hati yang lebih kuat, akhlak yang lebih lembut dan jiwa yang lebih matang? Ingatlah, Ramadan melatih diri kita untuk menang dalam kehidupan. Semoga Ramadan ini mengubah kita bukan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. InsyaAllah. Jadi renung-renungkan. Saya Da'ilu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.